Berita boom hari ini. Penyanyi muda, Talita menjadi perhatian ramai selepas penampilannya pada majlis pendedahan jantina bayi ibu tirinya, Wati Hanifiah, awal Februari lalu mengundang kecaman netizen. Busana labuh rona merah jambu berpotongan off-shoulder yang digayakannya itu turut dianggap kurang sesuai dengan usianya yang baru mencecah 13 tahun. Susulan kritikan tersebut, Talita atau nama sebenarnya Zahira Talita Zahra Shahmira tampil memberi penjelasan dan menerima setiap teguran dengan hati terbuka. Dia menyifatkan kecaman yang diterima sebagai satu pengajaran untuk memperbaiki diri serta berusaha tampil lebih sopan pada masa akan datang. Dalam masa sama, bapanya yang juga pelawak terkenal, Shuib memaklumkan bahawa dia sudah menegur anaknya pada hari kejadian dan memberi jaminan perkara sama tidak akan berulang. Wati turut mengakui kekhilafan dalam pemilihan busana berkenaan serta menjelaskan rekaan tersebut dibuat atas permintaan mereka sendiri.